Malang tidak berbau apabila seorang wanita warga emas yang sepatutnya menikmati dunia persaraan maut di tangan anak kandungnya sendiri. Kediaman mereka menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang berlaku pada 3 Julai 2018 itu. Dengan pengalaman lebih 2 dekad dalam pasukan polis diraja Malaysia, Asisten Superintendent ASP Wan Azirul Nizam Cik Wan Aziz bukan nama asing dalam dunia siasatan jenayah. Ketika tragedi berlaku, beliau bertugas di bahagian siasatan jenayah IPD Sepang, Selangor. Kita telah dimaklumkan ataupun telah mendapat laporan maklumat pertama menyatakan satu kejadian bunuh melibatkan seorang anak dan ibu. Mangsanya adalah ibu. Pagi kejadian, keluarga ini meneruskan rutin harian mereka seperti kelaziman. Ketika itu, hanya mangsa dan suspek yang berada di rumah. Dilaporkan, ibu suspek telah mengajak anak ketiga itu untuk menemaninya ke kedai dobi tanpa menduga ajakan itu berakhir menjadi sebuah malapetaka. Pada mulanya saya terima satu info lah, katakan ada kes pembunuhan. Tapi saya cuma dapat keping gambar depan rumah mangsa tu. Tapi kita tak dapat info lain. Nur Atika Sulaiman, 32 tahun, merupakan wartawan berita harian yang sedang bertugas ketika insiden berlaku. Berbekalkan pengalaman selama 9 tahun dalam bidang kewartawanan, khususnya di meja am, Atikah menggunakan naluri kewartawanannya untuk menjejaki rumah mangsa apabila tidak dimaklumkan lokasi sebenar pembunuhan itu berlaku. Saya dengan jurugambar waktu tu Ahmad Irham Muhammad Nur, kita carilah taman ke taman, lorong ke lorong untuk cari rumah mangsa tu. Menurut rakaman percakapan, suspek pada awalnya enggan mengikut ajakan ibunya untuk keluar ke kedai dobi. Namun setelah didesak, dia akhirnya terpaksa menuruti permintaan mangsa itu. Kecenderungan suspek untuk berubah sikap dan bertindak di luar kawalan apabila berada di dalam keadaan penat atau tertekan dipercayai menjadi motif peristiwa tragis itu berlaku. Jadi jika mengikut daripada bagaimana kejadian ini berlaku, daripada keterangan yang telah kita perolehi menyatakan mangsa bersama dengan suspek masa hari kejadian, suspek telah dibawa oleh mangsa untuk pergi ke tempat dobi untuk mendobi pakaian. Dari masa itu tengah hari. Jadi dalam keadaan itu mangsa menyedari suspek ini mula menunjukkan ciri-ciri nak menjadi agresif. Antara keterangan keluarga, suspek akan menunjukkan perubahan fizikal saat mula menjadi agresif dengan anak matanya yang terbeliak dan memandang ke atas. Melihatkan perubahan tingkah laku suspek, mangsa menghubungi anak bongsunya untuk meminta bantuan. Jadi bila dibawa balik daripada tempat dobi tu, di situlah ibu mangsa ni menelefon anak dia yang keempat ni menjelaskan keadaan suspek begini dan apa yang dia perlu buat, dan dinasihatkan oleh anaknya untuk tinggalkan saja yang si suspek ni di rumah, suruh dia tidur and then keluar daripada rumah. Ibu ni ada tegur dia, mangsa ni ada tegur dia, cakap you duduk rehat dekat rumah, makan ubat. Tetapi si suspek ni marah ibu dia, cakap mama ni membebel lah. Ketika itu, fikiran suspek bukan lagi dikawal oleh kewarasan, namun dikuasai emosi yang bakal meledak.
Walau ibunya berusaha memujuk, segalanya sudah terlewat. Di situ suspek dah pegang ibu dia ni dan telah hentakkan bahagian hadapan muka mangsa ni ke dinding sebelah pintu nak masuk ke dalam rumah ni lah. Jadi hentakan di situ telah mengakibatkan bahagian muka mangsa ni, iaitu bahagian gigi dan hidung dah patah lah. Jadi di situ mangsa dah mula lemah. Biarpun melihat ibunya telah berlumuran darah, ia tidak mampu meredakan amukan suspek yang berterusan memarahi mangsa kerana dirasakan mendesak dirinya. Dan di situ suspek sendiri pun ada menyatakan, mama ni tak nak dengar cakap lah. Dia macam marah mak dia ni lah. Mama ni tak nak dengar cakap lah. Orang dah cakap tak nak. Dia lebih kurang macam tu lah apa yang saya difahamkan. Dilaporkan, mangsa berusaha untuk menyelamatkan diri dengan cuba membuka pintu pagar elektronik rumah itu. Sebaliknya, cubaan itu berjaya dihalang oleh suspek. Jadi dia dah heret mak dia masuk ke dalam rumah dan kemudian berhampiran dengan satu sofa, single sofa ni. Di situ untuk mengelakkan mak dia daripada lari daripada rumah, keluar daripada rumah, suspek ni dah duduk di atas badan mak dia ni. Keadaan fizikal suspek yang berbadan gempal menyebabkan hentakan kuat ketika dia duduk di atas badan mangsa. Dipercayai akibat tekanan itu, bahagian dada serta rusuk kiri dan kanan pesara kerajaan itu patah dan membuatkan mangsa mula tidak sedarkan diri. Dan di situ bila dia lihat mangsa ni dah tak bergerak, dia ada cakap lah, dia cakap, mak ni orang tanya tak jawab, diam pula. Sebenarnya yang mengidap penyakit mental kebanyakannya tidak berbahaya lah sebenarnya. Rumah berkembar 3 tingkat di kawasan perumahan ini baru saja dihuni oleh mangsa bersama anak-anaknya. Kediaman yang sepatutnya menjadi tempat berlindung bertukar menjadi lokasi kejadian tragis buat keluarga ini. Berpendidikan tinggi dan memegang jawatan penting di sebuah jabatan kerajaan, mangsa dilaporkan terpaksa tinggal berasingan dengan suaminya yang menetap di Johor atas tuntutan kerja. Memandangkan suami mangsa hanya pulang setiap hujung minggu, rumah itu dihuni oleh mangsa bersama 3 anak. I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million different apps. So, Termasuk suspek. Suspek merupakan anak ketiga mangsa daripada 4 beradik. Hasil pernikahan kedua pada awal tahun 90-an setelah suami pertamanya dikatakan meninggal dunia ekoran kemalangan jalan raya di luar negara. Keluarga ni sebenarnya bagi saya adalah satu keluarga yang boleh dikatakan elit lah, di mana mangsa ni sendiri pun menjawat jawatan yang agak besar lah sebelum dia berpencen. Baru 3 bulan berpindah ke rumah itu, mangsa berusia 60 tahun berniat menutup episod kerjayanya dengan tenang. Namun, detik hitam itu meragut impian persaraannya.
Mangsa ni kalau kawan-kawan dia kata dia sangat ramah, periang dan senang untuk didekati lah. So ada juga yang kata sebenarnya tak tahu pun dia ada anak yang juga sakit mental. Dari luaran, hubungan keluarga ini tampak begitu erat. Suspek dilaporkan sering kelihatan pasif dan tunduk kepada abang sulungnya yang lebih tegas dan garang. Dipercayai kerana wujud rasa hormat terhadap watak dominan si abang. Mangsa ni akan bersama-sama dengan anak-anak mereka. Jadi yang duduk di rumah ni adalah 5 orang. Mangsa, suaminya, abang yang sulung, suspek dan adik yang kecil. Ikut history si suspek ni pula, anak yang ketiga ni, semasa mengandungkan si suspek ni dikatakan dalam perut ada adik kembar, tetapi adiknya ni meninggal dunia semasa dalam proses melahirkan ataupun dalam kandungan meninggal dunia. Jadi suspek ni sendiri pun lahir dalam keadaan tak cukup bulan, 7 bulan macam tu, dan disahkan oleh doktor kekurangan oksigen dalam otak. Jadi doktor dah memang jelaskan daripada awal kemungkinan besar suspek ni akan mempunyai masalah kesihatan ataupun masalah mental bila besar nantilah. Jadi benda ni memang betul berlaku sebagaimana yang dijangka oleh doktor, di mana suspek ni sendiri dia boleh dikatakan mempunyai masalah mental, di mana dia masalah belajar, bila ke tempat belajar dia tak dapat nak fokus. Dan kadang-kadang dia ni asalnya juga masa sekolah rendah katanya pernah dibuli masa di sekolah disebabkan masalah kesihatan mental dia ni. Walaupun kerap diperlakukan dengan kasar, kasih seorang ibu tetap mengharapkan anaknya sembuh dan dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Laporan awal pihak polis mendapati suspek ni dia memang ada sakit mental dari kecil lah. So, keluarga dia pun memang selalu bawa pergi terima rawatan untuk macam kurangkan dia punya kelakuan dia lah yang mungkin agresif ke apa ke kan. Menurut kenyataannya, suspek menerima rawatan psikiatri di Hospital Permai, Johor Bahru. Dilaporkan, rawatan terakhir diterimanya adalah 2 minggu sebelum tragedi itu berlaku. Berkaitan dengan kesihatan mental dan pelakuan ganas atau pelakuan bercorak jenayah contohnya memang kerap juga diperkatakan lah, dan dari masa ke semasa perkara itu akan berlaku. Cuma dalam konteks keseluruhannya sebenarnya yang mengidap penyakit mental kebanyakannya tidak berbahaya lah sebenarnya. Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari, pakar perunding psikiatri di Fakulti Perubatan Universiti Malaya, berpengalaman selama 19 tahun dalam kepakaran merawat dan memahami isu kesihatan mental di negara ini. Mungkin ada kemurungan, mungkin ada kerisauan, tetapi ada segelintir sama macam penyakit lain. Mungkin ada segelintir yang serius penyakitnya. Jadi yang serius ni mungkin ada mempengaruhi pelakuan dan sebagainya. Jadi menyebabkan pelakuan yang ganas, contohnya mereka yang mungkin macam mendengar bisikan, halusinasi itu. Jadi halusinasi suruh membuat sesuatu itu mungkin mencenderungkan mereka berlaku ganas. Dalam keadaan separa sedar, tergoncang antara halusinasi dan realiti, suspek yang ketika itu berusia 26 tahun perlahan-lahan mengheret tubuh kaku mangsa dari ruang tamu ke sebuah bilik di tepi pintu dapur. Di benak kaburnya, suspek menganggap ibunya sedang tidur lalu meletakkan bantal di bawah kepalanya. Disebabkan masalah mental yang dihadapinya, suspek tidak mampu mengawal fikiran dengan waras. Dan di situ bila
automatik si suspek ni dia dah mula reda, keadaan mungkin dia dah okey. Dia cakap, lama kotor pula lah rumah ni disebabkan dengan kesan darah tu. Dia pergi ke dapur, dia ambil satu batang mop, dia mop, dia celup air, dia mop, dia cuba nak hilangkan kesan-kesan kotor ni lah. Seakan-akan tersedar daripada tindakannya, suspek berusaha membersihkan ruang tamu yang berlumuran darah dan berselerak. Seolah-olah cuba menyembunyikan kejadian sebelum adik-beradiknya pulang ke rumah. Bila kita masuk ke dalam rumah dan di situ saya sendiri sebagai penyiasat, memang saya ada dapat orang kata bau yang agak kurang menyenangkan lah, di mana bau tu bagi saya bau darah yang bercampur dengan air biasa yang cuba dicucikan tanpa menggunakan sabun ke. Jadi dia agak macam bau hanyir, kita boleh panggil bau hanyir di situ. And then kita juga turut menjumpai kain-kain buruk yang digunakan untuk lap darah di tempat tu, dan juga yang kita rampas adalah satu batang mop lah, yang kita percayai memang mop tersebut digunakan oleh si suspek ni, anak yang nombor 3 ni, untuk mop tempat kejadian tu lah. Di situlah tally dengan apa yang kita dapati bila kita masuk ke dalam rumah tu. Kita dapati ada kesan seperti badan ataupun sesuatu barang diheret daripada muka pintu sehingga ke bahagian ruang tamu di sofa tu, sehingga ke dalam bilik. Kalau dilihat faktor, katalah seorang tu ada penyakit mental, kemudian terdedah dengan faktor dia pernah menjadi mangsa buli ataupun pernah melihat kejadian-kejadian yang ganas dalam keluarganya, macam domestic violence. Ini meningkatkan lagi kecenderungan seorang yang mungkin mengalami penyakit mental tu untuk bertindak sedemikian. Tetapi saya perlu tekankan di sini, kehadiran simptom tu juga penting, sebab penyakit mental ni bukanlah sepanjang masa dia alami. Ada masa-masa tertentu sahaja ataupun masa dia mengalami penyakit tu sahaja. Jadi kalau ditakrifkan penyakit mental ni, dia dalam hidup seseorang tu ada masa dia mengalami dengan serius, ada masa terutama kalau dapat rawatan, penyakit tu akan berkurangan dan tidak bertindak ganas lah. Ada dikatakan mengalami tahap skizofrenia yang serius lah. Pagi yang tenang hari itu, abang sulung suspek keluar bekerja seperti biasa. Sebelum melangkah pergi, dia sempat berpesan kepada adik bongsunya agar memantau keadaan suspek dan ibu mereka. Namun, tidak lama selepas itu, adik bongsu turut keluar meninggalkan rumah. Jadi dia ni ada dikatakan mengalami tahap skizofrenia yang serius lah. Jika dia tidak mengambil sebarang orang kata rawatan dalam tempoh-tempoh tertentu, penyakitnya tu akan datang dengan secara mendadak lah. Skizofrenia adalah penyakit mental kronik yang menjejaskan emosi, pemikiran dan tingkah laku. Penghidapnya mungkin mengalami halusinasi, delusi dan gangguan percakapan. Dengan rawatan seperti ubat dan terapi sokongan, pesakit berpeluang menjalani kehidupan yang lebih stabil. Sebenarnya kebanyakannya adalah baik ataupun tiada masalah masyarakat, tapi segelintir, dan mereka ni juga yang mungkin ada berisiko, mungkin ada terlibat dengan macam contohnya
Kalau mereka telah didiagnosakan tidak mengambil ubat dan sebagainya, itu meningkatkan risiko juga. Jadi pematuhan kepada ubat yang diberikan untuk merawat penyakit itu sangatlah penting. Nada suara ibu yang panik di dalam panggilan membuatkan anak bongsu mangsa segera pulang ke rumah kerana dihantui rasa cemas memikirkan keselamatan ibunya serta abang yang sedang bergelut dengan masalah kesihatan mental. Daripada apa hasil siasatan yang kami perolehi ketika itu, menurut keterangan daripada anak si mangsa ni, iaitu yang anak bongsu yang nombor 4 ni, yang pertama sekali sampai ke rumah masa kejadian, dia menjelaskan apabila dia masuk ke rumah, dia bertanyakan kepada abangnya tu, iaitu si suspek ni, di mana mak. Jadi abang dia menjelaskan, jangan bising, mak tengah tidur. Jangan bising. And then abang dia perasan yang keadaan dalam rumah tu agak macam berselerak, macam ada kotor. And then di situ dia perasan ada bau hanyir, bau darah yang cuba dilap dengan air. Di situ dia mula syak sesuatu lah. And then bila dia cuba nak naik ke tingkat atas rumah, di tangga, mula-mula nak langkah ke anak tangga tu, di situ dia terperasan cermin mata ibu dia. Di situ dia mula syak ada sesuatu yang berlaku. And then dia cuba buka pintu bilik di sebelah bilik dapur tu. Sekali lagi ditegur oleh abang dia, cakap, jangan kacau, mak tengah tidur dalam bilik. Jadi di situ bila dia buka, dia dapati memang mak dia dah dalam keadaan terbaring lah. Setelah menemui jasad ibu mereka, suasana yang tadinya cemas bertukar semakin tegang. Pihak polis dia bagi tahulah ketika kejadian berlaku pergelutan berdasarkan daripada dia jumpa bekas-bekas darah yang ada di beberapa tempat lah. Antaranya macam ada tumpukan darah dekat sofa, dekat lantai, dekat dinding, dengan dekat bilik yang berdekatan dengan dapur. Suspek ni juga dia, kalau kita tengok, dia macam sempat fikir untuk hapuskan peti lah. Bila kesan-kesan darah tu dia cuba hapuskan guna mop. Pihak polis jumpa benda tu, jumpakan darah dia sekali dengan air. Pintu yang tertutup hanyalah pintu bilik yang mana dikatakan mak dia dah tengah tidur di dalam bilik tu. Pintu itu saja yang ditutup, tapi tidak berkunci. Hanya ditutup. Pintu rumah dikatakan masa itu terbuka dan dia perasan di dalam kawasan rumah ni biasanya dia ada satu lampu spotlight. Lampu spotlight ni biasanya jarang dibuka. Kalau dibuka pun betul-betul dah malam baru buka, ataupun waktu nak tinggalkan rumah. Tapi dia perasan lampu tu terbuka. So dia, assumption dia pada ketika itu, kemungkinan mak dia sengaja buka sebab mungkin takut. Itu yang kami difahamkan lah apa yang berlaku. Terkejut dan pilu melihat keadaan ibunya yang tidak bernyawa, anak bongsu ini seakan tidak percaya kejadian yang sedang berlaku. Dalam keadaan cemas, dia segera menghubungi talian kecemasan bagi mendapatkan bantuan. Lepas kejadian tu memang tak tahu, memang kita tahu dia bergelut dengan mak dia, tapi tak tahu sebab apa yang trigger suspek ni untuk bunuh mak dia. Kita tak tahu benda tu lah. Sebab pihak polis pun memang bagi tahu dia bergelut je. Bergelut kat rumah. Punca yang boleh sebabkan kemarahan dia tu memang kita tak dapat pastikan. Dengan perasaan bercampur baur, Abang Sulong bergegas pulang untuk melihat sendiri keadaan ibu mereka. Tiba di rumah, dia hanya mampu menahan sedih dan kecewa apabila melihat sekujur tubuh berada di lantai, berlumuran darah dan kaku. Waktu datang tu memang rumah dia memang tutup lah. Pintu pagar tutup yang dengan rapi, tak ada terbuka apa. Kalau orang tak tahu kes tu, sebenarnya orang tak tahu pun kat situ sebenarnya berlaku pembunuhan tadi. Cuma ada yang macam saya cakap tadi, ada sisa tip polis je lah sikit dekat pokok rumah mangsa.
Dan 2 minggu sebelum kejadian, keluarga suspek ni pun memang ada bawa suspek ni untuk terima rawatan yang selalu dia dah dibawa dari kecil lah, untuk ambil ubat semua. Jadi kita tak tahulah apa punca kemarahan. Sebab nak kata kalau dia tak ambil ubat, baru 2 minggu lepas dia ambilkan. Dikenal pastilah penyakit-penyakit mental ni banyak jenis. Kalau yang dilihat berpunca daripada sejak kecil lagi, biasa penyakit itu berkaitan dengan pembesaran, contohnya penyakit autism ataupun penyakit attention deficit hyperactive disorder. Skizofrenia bukan sekadar penyakit mental biasa. Seandainya tidak mendapat rawatan yang betul, ia mampu membawa kepada tingkah laku berbahaya dan kesan jangka panjang yang serius. Saya rasa ini lebih kepada kombinasi kepada banyak faktor lah. Pertama, seorang yang dah mengalami penyakit mental yang serius, yang cara kronik, yang dah lama. Jadi apabila tidak dirawat ataupun kadang-kadang bukan tidak dirawat je, kadang-kadang penyakit itu memang progres menjadi serius, maknanya dia mengganggu cara kita berfikir, corak kita berfikir. Jadi lama kelamaan penyakit itu menyebabkan kebolehan seseorang tu mengawal dirinya kurang. Jadi contohnya dia jadi impulsif, dia mula-mula okey, tapi tiba-tiba saja dia boleh menjadi tak dapat mengawal diri. Dimaklumkan oleh pihak mahkamah, si suspek ni pula meninggal dunia kerana jangkitan COVID-19. Jadi lebih kurang saya boleh anggarkan sebab kita pun masa tu sampai kita perlu juga bantuan daripada unit forensik untuk mendapatkan sampel-sampel atau bukti di tempat kejadian. So saya boleh anggarkan dalam lebih kurang 3 jam maksimum. Sebab prosesnya terlalu cepat. Forensik sampai and then dapat collect semua, and then body pun dah ada, and then kita terus aturkan untuk hantar ke hospital. Mangsa memang dijumpai dalam keadaan yang terbaring di bilik tetamu bersebelahan dengan dapur di dalam rumah itulah, di tingkat bawah. Jadi mangsa yang telah dibawa ke hospital Sedang untuk postmortem. Perbalahan kecil antara suspek dan ibunya bertukar menjadi tragedi ngeri. Dalam sekelip mata, nyawa seorang ibu yang selama ini setia mencurahkan kasih sayang kepada anaknya diragut tanpa belas ekoran masalah mental suspek. Dan seterusnya, untuk sepanjang proses penahanan suspek ni di dalam lokap pun, kita terpaksa hantar dia ke hospital tak silap saya di Kajang, untuk kita tak nak ada berlaku sebarang kejadian lain lah sepanjang dia ditahan di lokap yang biasa ni. Sebab di lokap biasa ni bercampur dengan orang-orang lain yang biasa. Jadi dia ditahan di sana, dan di sana itulah bila kita cuba nak ambil keterangan dia, kita dapati bila dia dalam keadaan normal, dia ni memang tahu sebenarnya apa yang berlaku. Dia boleh bercerita A to Z. Dalam keterangan dia pun dia berlaku. Dia memang dia cerita yang dia ni marah mak dia, dipukul mak dia. Cuma dia tidak menyangka yang apa yang dia buat tu adalah salah, dan dia tak sangka sampai tindakan yang dia buat kepada mak dia ni sehingga menyebabkan kematian. Dihimpit penyakit mental yang meragut kewarasan, dia gagal mengawal fikiran sehingga tergamak mencederakan ibunya sendiri. Lantas meragut nyawa insan yang paling
menyayanginya. Waktu tu suspek belum ditahan lagi. Saya difahamkan suspek ditahan di kediamannya, tapi untuk kes ni dia agak terkesan sikit lah, sebab kita tahu anak yang sanggup bunuh mak dia walaupun ada sakit mental tu kan, tapi dia sanggup bunuh ibu dia sendiri yang jaga daripada kecil. Benda tu sedih lah bila benda tu berlaku dekat kita punya masyarakat kan. Kalau daripada kawan-kawan mangsa sendirilah, kalau kita tengok, mereka banyak kata mangsa ni seorang yang periang, ramah, yang senang untuk didekati lah. Tabahnya seorang ibu. Mangsa sentiasa positif meskipun diuji dengan seorang cahaya mata yang bergelut dengan masalah kewarasan. Jadi istilah orang yang kata macam unpredictable lah, tak diduga perkara itu berlaku. Kita nampak hakikat macam itu juga. Dan apabila perkara itu berlaku dengan faktor penyakit tadi yang berpanjangan, seperti saya kata tadi, kognitif ni adalah satu daripada elemen kognitif, kebolehan membuat keputusan dengan baik. Dia tidak mampu buat dengan baik. Jadi dengan kombinasi ini menyebabkan apabila perkara itu mungkin perkara yang remeh-temeh kecil tetapi berkesudahan dengan perkara yang sangat tragis. Daripada overall semua keterangan saksi yang kita ambil, kesemua mereka ni memang menjelaskan si suspek ni memang daripada kecil lagi mengalami masalah kesihatan mental yang agak serius lah. Jadi daripada yang adiknya yang nombor 4, abangnya yang sulung, bapanya, semua menjelaskan keadaan yang sama, dan tahap agresifnya suspek ni sehingga di peringkat awal dulu dia memang sering suka nak mencederakan ataupun nak agresif terhadap ibu dia sendiri. Tak pasti kenapa, tapi benda tu sering berlaku sehinggalah satu peringkat benda tu tiba-tiba dia macam berhenti sendiri. Dia jadi slow ke arah ibunya tetapi dia berbalik kepada bapaknya. Bagi saya, kes ni 2018. Saya tuduh seminggu selepas kes ni disiasat, 3 bulan, 7 hari bulan saya tuduh di mahkamah, dan proses tu berjalan daripada 18, 19, 20, 21. Akhirnya sampai 2023, sebabnya kita masa tu terkena perintah berkurung tu, COVID-19. Bagi saya, yang kalau saya boleh nak sentuh juga, suspek ni masa ditahan, sepanjang tempoh pembicaraan tu dia ni dihantar ke beberapa tempat pusat rawatan mental kesihatan ni untuk disahkan lah sama ada dia ni betul-betul memang tidak fit untuk bicara ataupun memang fit for trial. Tapi dalam 2 tempat tak silap yang kita hantar, memang keputusan laporan pakar doktor mengesahkan dia ni fit for trial walaupun dia ni ada mempunyai masalah mental. Ketika ditahan, suspek beranggapan ibunya masih hidup akibat terperangkap dalam dunianya sendiri. Keengganan mengambil ubat yang dibekalkan akhirnya membawa padah apabila insan yang paling menyayanginya menjadi korban. Kemudiannya sepanjang tempoh pembicaraan tu pula, semasa tak silap saya tahun 2021 dimaklumkan oleh pihak mahkamah si suspek ni pula meninggal dunia kerana jangkitan COVID-19. Jadi pembicaraan tu terhenti ataupun tertangguh di tahap itu apabila suspek ni sendiri pun telah meninggal dunia sewaktu di penjara. Jadi pada tahun 2022 ataupun awal 2023 barulah kes ni telah dikategorikan sebagai selesailah NFA, di mana status terhadap OKT ni ada dilepaskan, dibebaskan lah. Itu term untuk mahkamah, tapi atas dasar dia ni dah meninggal dunia lah. Untuk masyarakat, kalau dulu kita selalu dengar kalau orang kata jangan jaga tepi kain orang kan,
Tapi untuk sekarang ni saya rasa dengan kes-kes yang kadang-kadang kita dengar yang tak terjangkau di akal, kalau boleh perlu ada sikit ambil tahulah mengenai keadaan kita punya jiran-jiran. Sebab kalau kita selalu cover story, jiran-jiran selalunya akan bagi tahu yang dia dengar pertengkaran, dengar pergaduhan, tapi diorang ambil sebagai macam tak nak ambil tahu apa yang berlaku pada jiran, tak nak dikatakan sibuk hal orang kan. Tapi sebenarnya kalau kita dengar suara-suara yang mungkin luar daripada kebiasaan, kalau gaduh tu luar sikit daripada kebiasaan, mungkin kita boleh dapatkan pertolongan daripada wakil penduduk ke, ataupun kalau kawasan tu ada pengawal keselamatan, minta tolong orang untuk lihat rumah tu apa yang berlaku. Sebab tindakan tu mungkin kita nampak macam kecil, tapi sebenarnya dia boleh selamatkan, mungkin boleh selamatkan nyawa jiran kita tu. Jangan ambil ringan lah kalau ahli keluarga kita ada perubahan kelakuan. Saya cakap sebelum diagnosa contohnya kan, kita tak tahu dia ada ke tak, tapi nampak ada perubahan kelakuan, sama ada apa-apalah, dia mungkin seorang yang biasa tapi menjadi terlebih peramah ataupun terlebih irritable, cepat marah, cepat melenting, ataupun sebaliknya lah, daripada orang yang biasa jadi murung, tak nak bercakap, mengasihkan diri. Jadi kadang-kadang ni jangan kita ambil remeh. Hasil daripada siasatan saya yang saya boleh simpulkan di sini, khususnya lah untuk ibu bapa di luar sana, seharusnya kita peka lah. Kita kena peka dengan keadaan, terutamanya keadaan anak-anak kita sendiri. Di mana ada yang saya jelaskan tadi, suspek ni sendiri semasa di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dia sering dibuli disebabkan atas faktor kesihatan dia tu. Sepatutnya kita as a ibu bapa di luar sana ni yang mungkin ada berhadapan dengan keadaan macam ni, kita sepatutnya menasihatkan anak-anak kita ataupun kita educate anak-anak kita ni. Sepatutnya kita ni membantu, kita cuba nak ringankan beban. Tak ada siapa yang minta nak sakit macam tu, ataupun tak ada siapa yang minta nak jadi keadaan dia dilahirkan macam tu. Sepatutnya kita educate anak-anak kita daripada segi itulah. Sejarah penyakit mental dihidapi selain mudah letih dan kegagalan mengambil ubat-ubatan menjadi faktor utama tercetusnya tragedi pilu yang meragut nyawa tidak berdosa. Tambah memilukan, bapa suspek juga telah kembali ke rahmatullah beberapa minggu selepas kejadian. Musibah itu menjadi noktah pilu dalam cerita sebuah keluarga yang dahulunya dipenuhi kasih sayang. Kini, yang tinggal hanyalah kenangan dan harapan agar masyarakat lebih peka dan lebih prihatin terhadap pesakit dan masalah kesihatan mental sebelum segalanya berakhir menjadi kisah tragis.